Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Madani hari ini meneruskan langkah intervensi kos sara hidup melalui pelaksanaan inisiatif Madani Mart yang diperkenalkan sebagai platform runcit alternatif bagi membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang lebih rendah. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum ini menegaskan bahawa penubuhan Madani Mart adalah sebahagian daripada pendekatan menyeluruh kerajaan dalam menangani tekanan ekonomi rakyat, khususnya dalam kalangan golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Menurut kenyataan rasmi, Madani Mart beroperasi dengan model kerjasama antara kerajaan dan koperasi tempatan dengan matlamat mengurangkan peranan orang tengah dalam rantaian bekalan. Langkah ini dilihat mampu menurunkan harga barangan tertentu di antara 10 hingga ke 30% berbanding harga pasaran semasa. Dalam situasi semasa, data menunjukkan inflasi makanan kekal menjadi antara penyumbang utama kepada tekanan kos sara hidup, sekaligus menjadikan inisiatif seperti Madani Mart sebagai satu keperluan mendesak bagi sebahagian besar masyarakat. Namun pun begitu, pelaksanaan dasar ini turut mengundang perbandingan dengan program terdahulu iaitu Kedai Rakyat Satu Malaysia dulu ataupun KRIM yang diperkenalkan ketika pentadbiran Najib Razak di sekitar tahun 2011. Ketika itu, KRIM diwujudkan dengan objektif yang hampir sama, menyediakan barangan keperluan pada harga yang terendah, dan ianya berjaya membuka lebih 180 cawangan di seluruh negara sebelum berdepan dengan pelbagai isu termasuk kualiti produk dan juga ketulusan pengurusan. Menariknya, ketika berada di Blok Pembangkang, Anwar Ibrahim antara tokoh yang paling lantang mengkritik KRIM sebagai dasar populis yang tidak mampan serta terdedah kepada ketirisan. Hari ini apabila pendekatan seumpama itu diperkenalkan semula dalam bentuk Madani Mart, timbul persoalan berkaitan dengan konsistensi dasar serta kejujuran politik dalam menilai sesuatu inisiatif. Penganalisis berpendapat keberkesanan Madani Mart tidak hanya bergantung kepada niat dasar tetapi juga kepada aspek pelaksanaan, pemantauan harga serta jaminan kualiti produk yang ditawarkan kepada pengguna. Sekiranya dilaksanakan dengan telus dan berintegriti, Madani Mart berpotensi menjadi instrumen penting bagi membantu rakyat menghadapi tekanan ekonomi semasa. Namun sebaliknya, tanpa pembaharuan struktur yang jelas, inisiatif ini berisiko mengulangi kelemahan lampau yang membayangi program seumpamanya. Kesimpulannya jelas, rakyat kini bukan sahaja menilai keberadaan sesuatu dasar tetapi juga konsistensi, integriti dan keberanian kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif benar-benar memberi manfaat kepada mereka. Sekian daripada saya. Teruskan mengikuti dan memahami isu-isu semasa bersama kami di Harakah Daily, benar dan inklusif.